Buat apa ni? Sekarang tengah ukur buah nipah. Buah nipah. Yang ni kita ambil tadi kalau kata selalunya daripada buat galdi. Oh. Saya tak buat galdi lah kan ni, kita boleh rasa tadi. Yang fresh, betul-betul fresh. Saya Abdul Halim bin Uthman, anak kepada Pak Man, pengusaha niran nipah. Di sini kebun nipah berkulasan 3 ekar. Jom kita tengok apa yang ada kebun nipah. Umur buah ni dalam umur 4 bulan baru kita boleh mula proses buat hasil urut dah. Kita ketuk-ketuk. Tapi tujuannya sama juga. Nak bagi Tujuannya lembut. untuk melembutkan batang ni. Oi. Oh ni ayat nipah yang nak ambil lah. Yang ni kita ambil tadi kalau kata selalunya daripada buat galdi. Oh. Saya tak buat galdi lah kan ni. Saya boleh rasa tadi. Yang fresh, betul-betul fresh. Potong lah sekali. Setiap kali ambil kena potong. Setiap kali ambil kena potong. Oh dia bukan dari buah dia kan? Dia dari tandan buah. Tandan buah. So satu tandan ni boleh potong berapa kali? Saya 4 kali. Kalau 4 kali. kata daripada awal tu lebih kurang dalam sebulan setengah. Sebulan setengah. Dia punya jangka hayat dah. Bulan setengah hingga ke bulan. Akhirnya 2 bulan. Kita ambil ikat semula. Plastik ni sekali pakai aja. Dia pakai buah. Kami akan ikat pula. Kalau siang tengok tak ikat. Okey. Sebab petang nak main ambil lagi. Malam kena ikat. Dia setiap pokok dia ayat tak sama. Tadi dah banyak, ini sikit. Dia tak banyak dalam satu plastik tu lebih kurang. Yang banyak ada 200 gram ada kot. Kami ambil sehari 4 kali. 4 kali. Pagi pukul 7, tengah hari pukul 12, petang pukul 4.30, malam pukul 9.30. Oh malam pun ambil lagi? Dia kena ambil. Dia pasal dia ayat nira ni tak boleh lebih daripada 5 jam 6 jam. Satu kak tu RM4 ada bungkus. Bungkus yang bungkus ni berapa ringgit? RM4. RM4. Bungkus. Kau yang sebelah dia perang. Ni dah pekan berapa lama? Ni ada dalam bulan 12 tahun 2023. 2023? Ya. Oh Dia dah. nak jadi cuka ni, dia ambil dalam ayat nira tu. Kita perang dalam masa 4 hari. Dia dah cuka. Tapi kita perang lagi lama, dia lagi bagi. Why is it?